Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin berkongsi tentang tajuk yang amat penting dalam dunia pendidikan dan keselamatan, iaitu penubuhan rela dan berikut dalam pembangunan lestari pendidikan berkualiti. Mengenai rela dan berikut rela ialah singkatan bagi Jabatan Sukarelawan Malaysia, iaitu sebuah pasukan sukarelawan yang dikukuhkan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Rela memainkan peranan utama dalam membantu agensi penguatkuasaan undang-undang dalam aspek keselamatan, pengawasan sepadan dan kawalan awak. Brigade Rela sesungguhnya merupakan singkatan kepada Brigade Sukarelawan Institusi Pengajian Tinggi Rela Malaysia. Brigade ini merupakan institusi pengajian tinggi awam dan swasta dengan objektif untuk semangat kesukarelawanan dalam kalangan pelajar. Peranan rela dalam pendidikan berkualiti. Rela atau dipanggil Pasukan Sukarelawan Malaysia bukan sahaja bertanggungjawab menjaga keselamatan masyarakat, tetapi juga memainkan peranan dalam memastikan persekitaran pembelajaran yang selamat dan kondusif. Melalui program kerjasama dengan institusi pendidikan, rela banyak membantu dalam meningkatkan persekitaran sekolah yang selamat, meningkatkan kesedaran keselamatan di kalangan pelajar dan menggalakkan semangat kesukarelawanan dalam perkembangan pendidikan. Aktiviti dan latihan dalam Brigade Relasis. Brigade Relasis menyediakan pelbagai aktiviti dan latihan untuk pelajar dan aspek kepimpinan, disiplin dan juga keselamatan. Antara latihan ini utama adalah latihan asas awal bagi mengasah disiplin dan ketangkasan dalam gerak perkumpulan, latihan simulasi keselamatan bagi mengajar teknik keselamatan asas seperti pemadaman kebakaran dan pertolongan cemas. Yang ketiga, program sukarelawanan bagi melibatkan dalam aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong dan bantuan masyarakat. Saya sekali, tim jati diri bagi memperkasakan daya kepimpinan dan ketahanan mental pelajar melalui latihan kualiti pelajar. Pentingnya rela dan Brigade Relasis dalam pendidikan dan pembangunan pelajar. Rela dan Brigade Relasis memainkan peranan yang signifikan dalam aplikasi pendidikan berkualiti serta melahirkan pelajar yang berpotensi. Antara kepimpinan ialah membentuk satria dan jaga pelajar melalui disiplin, kesedaran keselamatan dan semangat kesukarelawanan. Yang kedua, meningkatkan keyakinan dan kemahiran kesenian seperti kepimpinan komunikasi dan kerja pemasukan. Seterusnya, memperkukuh seni dalam kalangan generasi muda. Akhir sekali, mewujudkan kemudahan untuk komuniti dan institusi pendidikan melalui program kolaboratif. Sebagai kesimpulan, penubuhan rela di dalam kes bukan semata untuk menjaga keselamatan, tetapi juga sebagai pembangkit pembangunan lestari dalam sektor pendidikan dengan semangat kesukarelawanan, disiplin dan kepimpinan yang tinggi. Kita mampu memastikan pendidikan berkualiti dan berdaya tahan untuk generasi yang akan datang. Sekian, terima kasih.